salam sejahtera. Hari ini, Cikgu Si akan mengajar unit 8 muka surat 47. Sekolah bersih dan ceria. Sekolah bersih dan ceria. 学校干净和美观。Murid-murid, mari kita lihat pada pantun ini. Pantun ini ialah pantun 4 kerat. 这是pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat ada 4 ayat. Pantun 4 kerat 有4句. Ayat yang kedua di atas ialah pembayang. Ayat yang kedua di bawah ialah maksud. 同学们，我们之前学过了，pantun 4 kerat 里面呢，上面2句我们叫做pembayang，下面2句我们叫做maksud. Hari ini kita akan belajar mengenali rima akhir pantun. 今天我们要来学 rima akhir pantun. 这个你们学过了。我们应该如何找出 rima akhir pantun 呢？ rima akhir pantun 呢，就在每一个句子的最后一个 suku kata. Li, li. Jar, jar. Senang tak? 简单吗？同学们，现在你们试试找这边的 rima akhir pantun， 对吗？Bagus. Murid-murid, sekarang mari kita melafazkan pantun bersama-sama. Dari payah lari ke kali. Si ibu angsa lari dikejar. Kelas saya ceria sekali. Dengan selesanya saya belajar. Bunga raya daun selasih. Dari desa dibawa si Dara. Kelas saya sangat bersih. Saya berasa amat gembira. Ikan seluang beli di tapah. Ikan kelah beli di desa. Sisa dibuang ke dalam tong sampah. Kantin sekolah bersih sentiasa. Murid-murid, kamu boleh melafazkan pantun ini sekali lagi. Murid-murid, sila buat latihan yang disediakan oleh Cikgu Si di pautan ini. Sekian, terima kasih.